Hai, Assalamualaikum semua. Okey, untuk tahun 2026, Baba akan bawa anak-anak Baba bersama isteri Baba isteri Baba untuk pergi vacation dekat tempat paling jauh, iaitu Terengganu. Dekat sana nanti kita akan menginap 3 hari 2 malam di Prima Beach Hotel. Primula Beach Hotel. Okey. Sebab tempat tu Baba survey dekat TikTok, katanya agak sesuai lah untuk bawa anak-anak, terutamanya Khadijah 6 tahun, Mariam 4 tahun. Jadi sesuai lah. Takut nanti kalau pergi yang tempat yang tak sesuai, nanti susah pula Baba dengan ibu untuk bercara kepada dua cenonik ni. Vacation untuk kali ni Baba pilih Air Asia untuk pergi dan balik. Naik dekat KLIA, turun dekat Kuala Terengganu lah. Dekat sana nanti kita bergerak dengan Grab sahaja. Sebab Baba punya planning nak pergi Kuala Terengganu ni bukan nak bergerak ke sana, di situ ke sini. Sebab Baba rasa Baba nak betul-betul nak release tension. Baba nak rehat, nak tengok pantai, nak tengok anak-anak Baba main dekat kolam, dekat playground, dekat macam tu lah, makan-makan. Tak naklah pergi seperti yang vacation yang kita buat tahun-tahun sebelum ni. Okey, kita sampai awal, lepas tu tak boleh nak check in. Kita terus pergi ke Pasar Payang, lepak-lepak dekat situ. Khadijah Mariam mewarna. Lepas tu makan-makan, lepas tu tunggu, baru balik pergi Primula Beach Hotel tu, barulah boleh check in. Hai, tak baik belum kaki. Lepas rehat, bangun tidur, perut lapar, turun bawah. Ada kedai rupanya dekat bawah hotel ni. Macam-macam ada boleh order dekat situ, tapi harganya agak keras sikit lah. Biasalah hotel kan. Tapi yang paling aku rasa macam tak boleh nak dilupakan adalah peristiwa tengah-tengah makan tu, tiba-tiba adalah setitik 2 hujan. Aku pun beria pindah tempat, nak pindah masuk dalam. Rupa-rupanya langsung tak ada hujan pun. Makanan dekat situ memang sedap lah, memang sedap. Dia punya celup tepung, nasi goreng, lepas tu ada satu menu tu lempenyo. Memang betul-betul klasik punya menu lah. Rasa macam sedap, dia rangup di luar, lembut di dalam. Sudah makan, kita lepas 2 cenonik ni untuk main dekat playground. Bagi dia penat supaya malam ni dia mudah untuk tidur. Jangan tolak.
budak ni tengah mengadu, meluah perasaan sebab dia jatuh tadi. Okey, lepas tu dah settle dia orang main, penat semua, kita naik tidur. Ya. Sarapan. Hei, tekanlah nombor tu. Jam. Takutlah Bapa tengok Jam ni. Jam main belah sana sikit. Jam main belah sana sikit Jam. Mari Jam, dengar Bapa cakap. Jah, bawa Jam pergi main sana. Jangan pegang dia, biar dia jalan sendiri. Pergi sana. Khadijah, bawa Jam pergi main sana. Jangan tak nak. Dia kena jalan dulu ni. Jatuh tengok yang masuk. Wow. Bahagianya. Okey, di sini sajalah untuk kenangan vacation untuk tahun 2026. InsyaAllah tahun depan kita berlima.
InsyaAllah kita akan pergi ke tempat yang lagi best. Kalau ada rezeki lah, InsyaAllah. Kedua-duanya tidur, sedarkan diri, naik flight. Aduh, hai Khadijah, Mariam